Nah, orang kata glamping kat Cameron. Cantik Dia ada ladang strawberry apa semua. Korang ni memang comel. Terima kasih. Korang adalah sahabat baru Bella. Terima kasih sebab teman. Tadi dah nyanyi dah. Bella tak dah muak. InsyaAllah Bella mula berisi balik. Tak apalah. Saya terima seadanya. Korang kenal tak ayat tu? Okay. Bella dah cakap semua negeri. Termasuk tu dekat yang korang selalu cakap nak pergi planet lain apa semua ha. Termasuk planet tu semua. Okay. Sama-sama kita sentiasa cuba menjadi orang yang terbaik di hari-hari yang akan datang. Okay. Terbaik ni bukan macam aku kena hebat tak lah. Maksudnya kita buat benda semua ikhlas, nak jadi baik, nak bantu orang. Bella Astila nampaknya semakin terbuka berkongsi tentang aktivitinya bersama Syed Saddiq dan pasukannya. Terbaru, Bella dilihat begitu teruja merancang satu aktiviti camping bersama YB Syed Saddiq dan timnya. Dan yang paling mencuri perhatian, Bella dikatakan mahu bawa sekali dua orang cahaya matanya, Ara dan Aiden. Netizen mula berspekulasi adakah hubungan mereka kini sudah cukup rapat hingga ke tahap percutian keluarga. Walaupun belum ada kenyataan rasmi, kemesraan antara Bella dan Syed Saddiq memang jelas di mata peminat. Dia at Bella. Dia kat guest ke? Ke Kak Long tak follow dia? Tak reti lah. Jack kena live. Oh, betul lah. Korang tipu je mana dia live. Glamping. Nah, orang kata glamping kat Cameron. Cantik Dia ada ladang strawberry apa semua. Korang ni memang comel. Terima kasih. Korang adalah sahabat baru Bella. Terima kasih sebab teman. Tak faham. Mama buat macam ni. Apa tu maksudnya? Tak, orang tu gajah tu kesian. Anak dia mati. Gajah dia. Janganlah mesti film Tak nangis. sedih lah. Dia sampai pagi gajah tu tak bergajah sebab anak dia mati kena langkap. Mission violation. Sedihnya jangan sungai. Ketika sungai ada ni. Ke tak ada? Ke kat pantai je? Sungai bahaya kan? Sungai bahaya, betul. Itu bunyi air ni berak tu pun. Tak tahulah ni. Okeylah semua, terima kasih. Kalau tak tidur lagi, nak tidur lah ni. Ni sebab tengah cakap dengan korang. Okay? Thank you sebab korang stay. Ya Allah, ramai ni. Pukul 12.30. Tak tidur lagi. Pun ada 4,000 orang. Terima kasih. Bila kat kucing ria. Cantiknya. Thank you, Bruce. Esok kat Mipes. Betul. Kita jumpa nanti insyaAllah. Okay? Besok. Tengah hari. Tadi dah nyanyi dah. Bella tak dah muak. InsyaAllah Bella mula berisi balik. Tak apalah. Saya terima seadanya. Korang kenal tak ayat tu? Dan order. Okay, terima kasih. Thank you so much. Semoga kita berjumpa lagi insyaAllah. Okay. Jam pun nak menunjukkan pukul 1. Bella akan tidur beberapa jam je ni. 3 macam tu. Aku nak pandang makeup lagi. Kita gimana? InsyaAllah. Oh, thank you Sapa aku. Thank you. Thank you. Good night juga. Okay. Berisi nanti.
Alhamdulillah. Thank you. Good night. Good night juga. Good night daripada mana ya? Mana daripada Sabah, daripada Sarawak, Labuan, Tawau. Daripada apa, orang-orang Melaka. Apa lagi? Johor, Terengganu, Kelantan. Semua saya sebut. Perak, Negeri Sembilan. Apa lagi? Perlis, betul. Brunei, Singapura, Pahang. Okay. Terima kasih atas sokongan. Penang, Muar. Okay. Ramailah. Terima kasih. Nanti insyaAllah ada kesempatan rezeki, kita buat live lagi, kita cakap lama-lama lagi. Bila just tak sabar nak cuci rambut, cuci makeup. Okay. Bila ada cakap semua negeri termasuk tu dekat yang korang selalu cakap nak pergi planet lain apa semua, termasuk planet tu semua. Okay. Sama-sama kita sentiasa cuba menjadi orang yang terbaik di hari-hari yang akan datang. Okay. Terbaik ni bukan macam aku kena hebat, tak lah. Maksudnya kita buat benda semua ikhlas, nak jadi baik, nak bantu orang, happy bila tengok orang happy, tak dijauhkan daripada perasaan hasad dengki, insyaAllah. Okay, sentiasa bagi good energy, positive vibe to orang lain, supaya kita menjadi manusia yang memberi manfaat kepada manusia lain. Itulah sebab manusia. Okay. Yes. Good night. Terima kasih. Wah, dapat lagi. Bye April. Thank you so much. Siapapun anda, terima kasih atas gift yang diberikan. Take care. Korang bersama. Good night. Have a good sleep. Jangan main phone lama sangat. Jangan scroll lama sangat. Okay. Jaga kesihatan. Ingatlah orang yang tersayang. Take care. Minta maaf kalau silap cakap sepanjang live. Kalau ada merepek tadi, kalau ada tinggalkan korang sekejap, bila minta maaf. Okay. Kita jumpa esok di My Serdang tengah hari. Bella dekat hall A. Okay. Makan sayur banyak. Okay, Bella suka makan sayur. Bye. Kami scroll. Baiklah. Okay. Take care tau. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa like dan subscribe untuk dapatkan lebih info-info menarik dari Kopi Panas.